Itu semua, itu dah bercampur. Tapi dalam ekonomi sekarang, industrial revolusi, sekarang dunia industri. Itu sebab Amerika sanggup perang Iraq, sanggup nak jajah negara-negara yang Turkistan dan sebagainya itu. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab minyak. Minyak adalah kehidupan dunia. Minyak segala-galanya. Minyak naik, roti canai naik, beras naik, sayur naik, dia otomatik semua naik. Jadi Anwar ni bijak. Orang bijak kita tengok apa dia buat. Mula-mula sekali kalau menang kita 5 bulan, 6 bulan kita angkat sumpah, 7 bulan tuan-tuan dan puan, minyak akan turun. Bila minyak turun, tali elektrik dia akan turun. Kalau biasa 200 dia akan jadi 180. Mana boleh free. Air daripada 60 mungkin jadi 40. Barang makan kalau anak 5 katakan 1000 sebulan, mungkin dia turun 800. Ikan parang kalau 1 kilo berapa? Bini saya berapa dia? RM28. Mungkin turun RM20. Jadi kalau kita campurkan semua, kalau turun minyak, kata turun 30 sen, kita punya minyak sebulan macam saya nak kasih RM1,000 lebih. Turun RM200, dah dapat RM1,000, katalah RM1,500, dah jadi RM1,200, RM1,300. Kalau kita kira 500 senang kita save satu bulan. Ini UMNO 55 tahun dia kasih kita 500. Itu sebab cerita dia kita kena tipu. Jadi tuan-tuan puan, saya nak tutupkan cerita. Saya merayu pada tuan-tuan, bersama-sama saya, sama-sama dengan Azmi, kita tukar supaya Azmi ni menang jadi Don Rim, supaya Ustaz Kamarudin menang jadi Adun di Sekam, supaya tengok Ustaz Kamarudin sekolah agama persendirian kelulusan Al-Azhar, bukan sembarang orang. Kintan, saya tanya dia daripada UPM tu lagi, Muslimat, kita menang kan dia kat sana. Yu Haizat, siapa tak kenal, baik orangnya, menang kan dia melemah. Gandhi ni, dia naik dari bawah, belajar dapat diploma, kerja ni berniaga, tak menyusahkan orang, naikkan dia. Last kali, tolong naikkan ni kawan kita ni, dah penat cakap ni. InsyaAllah saya percaya ni semua akan naikkan saya. Tu sebab saya tengok muka, okey, confirm ni semua ni saya. Tapi saya nak lebih daripada tu. Sebab Dun Parlimen ni ada 60,000 lebih kurang. Mana saya perlukan kalahkan Datuk ni. Kalau kasih saya 35,000, saya confirm dah menang ke tak? Menang tipis saya tak? Jadi kalau campur ni tak cukup lagi bang. Penat saya sampai keluar peluh, sampai kering. Minum air 2 gelen pun tak dapat lagi. Apa yang tuan-tuan boleh tolong saya? Ni Tok Sidang, ini Haji Zakaria ni semua ni belakang semua. Ada yang engineer, doktor, saya pun tak tahu ni. Ni ada yang toke-toke besar ni. Boleh tak tiap-tiap orang kempen untuk saya, dapatkan pengikut. Kalau satu orang hari ni bawa balik 10 orang, paksa anak-anak atau mengundi, tapi jangan